demo ni baru duk tanya kok mana. Kau je mari satu muskil kok mana wallahu alam. Dia tulis panak je. Dia tanya Fatihah mula di mana? Dengar dia tanya. Dan akhir sakat mana? Takut buah silap apa ni? Buah silap tak boleh main ni. Tanya lagu ni nak kok lain dah. Ni. Kalau zuhir-zuhir ke? Fatihah ni mula di mana? Dan akhir di mana? Tak no mula di alhamdulillah. No. Mula di mana? Bismillah. Tak no. Mula di mana? Mula di mana? Tu mula di fa tu lah. Fatihah mula di fa tu. Pelat. Habis tu cari tak temu tu. Itu kan? Tu takut tuai surat tu nak main lagu tu. Gitu kan? Macam-macam masa tuai duk menusuk nak tahu mana. Tak lepas tu baik buah tuai duk mana itu kan? Tak main. Tu mula di fa tu mula-mula kali. Tu dia. Tapi kita kata sahabatnya buat apa tu? Gigi waktu tu. Sahabat tak ada orang Islam lama lagi dia tak tahu Fatihah mula mana dia pasal munasabah nak jawab pun malu. Nah itu kan? Gitu lah. Pak kita suka atau orang Islam ni reti sangat Fatihah. Sahabat dia kena semaya. Semaya nak adalah rukunnya Fatihah. Pas tak kira lah orang kata rukunnya Fatihah. Duk baca Fatihah gitu. Dia nak tanya gapo Fatihah. Macam kata reti sangat. Tapi dah takut mana? Mari tanya Fatihah mula di mana? Hak tu lah tu. Sampai tu mula di fa. Mula di fa. Tu dia. Kita maklumkan surah Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya surah itu surah Al-Fatihah. Isi fa'il daripada Fatihah makna buka. Sabik ke nak buka gapo dengan dia selalu. Mula. Fatihah juga mana yang mula. Fatihah makna yang buka. Ada kan? Itu asalnya nama surah Al-Fatihah. Pas mula di mana? Kalau dia nak pergi ke dalam masalah kita kata ayat mana panggil Fatihah. Kalau pergi kat ni dia panggil khilaf di kalangan ulama tentang bilangnya Fatihah tu manakah ayat yang pertama. Ya khilaf bukan? Tentang ittifaq tentang Fatihah mempunyai 7 ayat atau ittifaq tak ada khilaf, tak ada kata setengah kata ni ayat tak ada. Semua ittifaq kata Fatihah mempunyai 7 ayat. Tapi mari selisihnya mulai ayat pertama tu bila di mana? Situlah khilaf antara ulama rahimahumullah. Setengah bila Bismillahirrahmanirrahim itulah ayat yang pertama. Bila tu 2 3 lagi sampai 4 5 yang kena ihdinas siratal mustaqim tu yang kena. Kalau itu yang 7 siratal hanya sampai pada ad-dallin. Tak. Ada satu lagi dia tak ada Fatihah tu atau bismillah bukan satu ayat Fatihah. Apabila mana? Bila di alhamdulillahirabbil alamin. Ia pertama situ. Bila pertama bila lagi sampai ke ihdinas siratal mustaqim yang kelima situ. Nah, apa mana yang kena? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang kena situ. Apa mana yang ketujuh? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup 7 betul tak? Lepas tu bila khilaf betul masalah bila di situ, hak tulah juga membawa pada khilaf bab semaya. Hak tu juga mai khilaf dalam semaya. Malahan khilaf dalam semaya. Satu daripada rukun membaca rukun semaya baca Fatihah. Baca surah Fatihah. Apa nak baca mula mana? Atas kawan katanya mula di bismillah, berarti bismillah satu ayat daripada Fatihah. Bila satu ayat daripada Fatihah kita sengaja tinggalkan satu ayat, maka dikira tak cukup ayat. Maka semaya tak sahih ke juga nuhalu. Nampak tu jangan tinggal bismillah. Dia. Pahak kau yang mengatakan bismillah ni bukan satu ayat daripada Fatihah, yang mula di alhamdulillahirabbil alamin. Mula situ lalu ya Fatihah situ. Nah itu kan. Pas bismillah tu yang mai hukum semula pula dah. Setengah kata sunnah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pas sunat tu pula dah, pecah pula dah. Kalau semai bahasa nyaring, sunat nyaring. Bismillahirrahmanirrahim nyaring supaya hak bacaan nyaring tu. Kata setengah, sunat perlahan-lahan. Apa tengok setengah-setengah imam di Mekah. Kabir Allahu akbar. Allahu akbar berdekat subhanakallah wa bihamdi ikutlah dia banyak doa iftitah tu. Cuma kita ingat sekarang kita biarlah. Maka hak tu tak ada pada kenyai dah. Ada mau ingat-ingat kara lah gilah. Pas pada tu bunyi ni speakernya. Bismillah. Bunyi nak kadang-kadang. Bismillah. Bunyi seh tu baik hari. Lepas tu ke alhamdulillahirabbil alamin. Pas kita pakai buku kadang-kadang tak baca bismillah. Terbenar tak baca sengerti. Terbenar tak baca secara nyaring. Boleh tafsir tu baik dua pula situ. Nampak dah tu. Katakanlah timur soalnya pula. Kalau dia tak baca sungguh macam mana kita nak ikut dia? Tak ada apa dia imam ratib je kita pula. Kalau tak ratib macam kapun jadi buat berona. Pecah ngerti. Ingat nah, nak jaga perpecahan jangan. Jangan dah kita nak pada menyatu umat, jangan melahir perkara yang menjadi sebab perpecahan. Kita duk kapung tak ada imam ratib. Alih. Nak jadi imam jadi bismillahirrahmanirrahim. Biar dengar gitu. Bunyi-bunyi alhamdulillahirabbil alamin. Gegerlah alif belakang ni. Tak kena lagu cerah tolak 3. Dia dah tolak 3, main nak jadi imam lah, budak dah dengan dia tu. Apa siapa buat? Nak bagi kat orang tak leh. Kita buat sahabat dia panggil. Pak mulai teruk tu baik dengan hadis. Tu baik pergi hadis ada kira ada masalah. Tak ada apa. Tak kita kena ra'i. Baca koho apa tak ada mana nak dengar. Tu jadi masalah. Jangan kata kita jadi berpecahan sebab kita buat sabar. Apa salahnya kita bismillahirrahmanirrahim. Hak kata wajib ni pun kata sunat aja. Apa lagi mazhab kita Syafi'i wajib. Tempat nyaring sunat nyaring. Kata tak jadi apa-apa lah dia panggil. Dia masalahnya. Allah masyaallah. Itulah di antaranya. Kan beg ambil macam orang beg duit. Beg kecil beg tangan ada orang panggil beg tangan. Dia buat dengan belulan benata. Benata tu macam-macam benata lah. Timur jadi satu kemusykilan lah bagi kita orang Islam yang beriman pas pula beribadat. Kadang-kadang beg tu dak dalam poket baju, poket seluar. Lepas tu dipakai dalam semaya. Itu yang masalah dah. Sini bahajak pada kita kena kembali balik soalan tu saat ni tu kita kena kembali balik kepada bab suci. Maknanya syarat bagi nak sah ibadat semaya kita antara lain kena suci badannya dan juga apa lagi tempat atau pakaiannya dan tempatnya. Tempat bagi seorang semaya suci daripada apa? Daripada najis yang tiada dimaafkan. Dia kata kita dah. Tu. Kalau itu bila kita masalah kulit belulang. Kulit belulang kita tengok. Maka dalam pengajian kulit belulang benata tengok. Kalau benata yang halal dimakan, situ dia tubik dua papihi tafsil. Tafsir kan? Jika kulit belulang benata yang dimakan itu, kalaulah dia tu dia ambil belulang dia tu daripada benata dia disembelih ia bahasa syarak. Yakni sembelih ia cukup sah pada syarak lah. Maka kulit dia tu apa hukum? Suci hukum dia. Mafhumnya muqabilnya kalau dia mati dengan tidak sembelih syar'iyah, maka kulit dia tu najis. Najis aini. Diri kulit sendiri tu najis aini, macamlah seperti dengan tahi air kecil itulah dia panggil najis aini. Tak gitu kan? Baik. So, ada yang muqabil situ, ada pun kalau binatang yang tak halal dimakan. Binatang tak halal dimakan, kulit dia itu hukumnya najis sama ada disembelih ataupun tidak disembelih. Kenapa? Kerana sembelih pun orang panggil sembelih bukan syar'i.
Sembelih binatang tak halal dimakan ni dia panggil bukan sembelih bahasa syarak. Walau putuh lekung dan meri katakanlah. Putuh lekung dan meri pada hayat mustaqirrah, tapi hidup sembelih binatang yang tak halal dimakan. Seperti hidup sembelih ular. Misal sembelih jewok kabuk. Tu dia. Sembelih juruh nak kita katanya. Lepas tu sembelih tu bukan tujuan nak makan tu tak boleh makan. Tujuan nak ke kulit dia ya. Tebuh kata gitu. Tak jadi suci. Orang panggil hukumnya najis. Najis ain. Habis itu. Supalah tu. Cuma dia berbeza dengan binatang hak halal dimakan, dia ada tafsil. Kalau sembelih bahasa syarak suci. Dah. Sebab itulah belulah kambing, belulah lembu pasal dia mau cabut bulu tak ada itu pakai makan dengan belulah-belulah kan lah ni. Dia buat lagu tu belaka dah lah ni. Sembelih lembu kau berapa kambing banyak kagak pakai cabut ya bulu tu. Makan dengan kulit tu sedap dah. Dia tak ada pelapah dak dah lah. Tu. Kalau masalah mati bukan sembelih syar'i maklumnya najis. Ada pun binatang yang tak halal dimakan, maka kulit dia tu apabila mati dikiranya najis. Sama ada yang disembelih ataupun tidak disembelih. Samalah dengan hal tadi. Dalam keadaan begitu, dia kecuali tu baik mari. Kecuali mana-mana manusia tu lainlah tu. Kemudian pada tu duduk dalam hukum najis. Kata najis ni selama nak kait pula nak kait dah. Selama tidak disamuknya. Dab dia panggil. Selama tidak disamuknya. Kalau disamuk, maka jadi suci dengan sebab samuk. Tu dia. Maka samuk tu nak mengaji bab samuk pula dah tu. Lagi kita tu mengaji. Ngaji cakap dab, ngaji ke samuk pula dah. Nak gitu kan? Kena ambil alat tajam rasa untuk nak menghilangkan apa yang lekat di belulan. Perkara yang membusukkan kulit belulan. Dagingnya, lemaknya. Dah itu kan. Kadang-kadang kita lapah yang lekat daging-daging tu. Kadang-kadang ya darah adanya urat ada lekat situ kan lemak. Itu membusukkan daging. Maka kita ambil alat penyamuk untuk memenanggalkan tu. Tak kira lah alat nyamuk tu benda suci ke benda najis pun tak apa juga. Benda najis pun tak apa juga alat nyamuk. Misalnya tahit-tahit burung ke apa hak bisa tajam sikit. Dan mereka kata tahit burung merpati misalnya. Dia metah mari muka ni jadi molek tahit dia ni. Kata ambil tahit dia lah buat samuk belulah apa nama ni belulah ular ke belulah apa nama ni jewok ke ataupun lembu kita mati dengan tak sembelih saya lembu besar nak makan daging tak lah belan ambil makan kulit. Kita lapah. Lapah-lapah isi tu kambuh lah. Jadi ke lain. Lama ke walau tak tukar ikut sara karu. Itu kan. Tu dia. Kita lapah ambil belulah mari. Ambil belulah kita samuk. Sebab hukum beliau ya tadi bila mati tidak disembelih pada syarah hukumnya najis. Mereka kita samuk maka jadi suci dengan sebab samuk. Apa alat nyamuk kita kata hatta kan ambil bagian najis pun boleh alat nyamuk tak mesti bagian suci. Lah ni enggak sabung tawah ke apa banyak itu kan. Kemudian kita ambil tahip burung merpati tu benda najis tapi tajam dia kata. Kita samuk dengan tu tubik habis segala lemak-lemak je lekat kat kulit daging-daging ke apa kita telapah kan. Bila tu habis orang panggil kulit tu hukumnya suci akan tetapi mutanajjis. Lain adalah hukum teralih dah. Tadi najis. Belum samuk tu najis. Apabila kita samuk cukup syarat dia bukan. Kulit tadi sudah bertukar daripada najis jadi suci. Jadi suci dengan sebab samuk. Tetapi oleh kerana kita tu masa duk samuk-samuk dengan tahib burung sedangkan tahib burung benda najis. Orang panggil kulit tu suci tetapi mutanajjis. Supaya kain kita ni suci gi kena darah, kena air kecil. Supaya kain ni bukan najis. Kain mutanajjis. Kena najis dia panggil. Basuh tu sudah kan. Tu cara-cara. So, kemudian samuk tu saat ni pula dah adakah syarat kena fa'lul fa'il sebab kecek samuk ni ertinya kena perbuatan seseorang. Kena pergi pula sekali lagi. Murak dengan kanak ki dengan kata double. Arti samuk itu muraknya alindibar. Apa indibar? Tersamuk.
jemaah kali itu tak ada syarat perbuatan seseorang kali. Tersamuk pun jadi. Bala mana tersamuk? Kita gegar kulit belulang. Gegar duduk situ. Mari dia kawal puak burung pati kau bergapo, nyu pakak kodok putih sama ke apa aja minat tak tu duk berak belah-belah ke apa kok lah tu masalah. Tahu apa gapo satu poh ke atas tu, jadi tersamuk. Telokoh tu baik habis segala apa ni urat tu baik panggil hak tu tersamuk. Dengan kita tak ada gidok gonyoh ke apa dia panggil tersamuk. Sah. Kerana bukan syarat fa'il fa'il. Ayat dia keluar. Kalau gitu bila tak ada syarat fa'il fa'il, bila syarat hanya tersamuk saja, daripada sinilah kalau orang yang samuk juga tapi bukan orang mukmin tak ada apa. Wala kafir sekalipun tak ada apa-apa dah. Kalau itu tak ada syak lagi lah bahawa segala kulit-kulit yang kita ada buat baik tu kulit gapo di antara. Kulit rimah ada, kulit gajah ada, kulit gapo lagi singa, badak ikutlah. Kulit ular macam-macam ular ada itu kan? Ada. Kita beli hak jual siap-siap dah. Pas kulit tu tak kira lah dia nak buat dengan lemak-lemak itu. Hak dia samuk siap dah bukan? Dia samuk, dia tersamuk dah. Kulit boyo. Tu dia hak tersamuk siap dah. Tak ada apa-apa dah. Serut mari pas tu hanya nak serut je kena panjang dulu, panjang wa ulasan sikitnya, serut mari segala kulit hak kita dak tengok kena kulit boyo, kena kulit ular sawah dan sebagainya, tak ada apa-apa. Sebab ia tersamuk siap dah. Malaikat babi tu ni tak ada istisna tu bejok win. Malaikat babi dan anjing. Ada barang yang teranok daripada keduanya. Tu istisna semula. Kalau mau tak tanya pakai tak nak istisna dah. Harap tu dia mau pandai istisna diri dah. Sebab apa? Sebab apa nama anjing dan babi tu dalam mazhab kita Syafi'i najis mughallazah. Tak suci dengan disamuk tu weh. Dah itu kan diri kulit dia tu. Kulit dia tu. Kalau pergi kepada mazhab kata suci tak ada apa. Dah itu kan. Tu nak mengaji bahar pula. Tu dia tu. Itulah di antaranya masalah kita ni begitulah dalam hukum agama ni luar. Tapi nak tahu ke jalan dia. Tu dia tahu ke jalan dia. Ketubah jemaah dengan imam. Tu pun khilaf juga, tetapi al-aula orang tu baca ketubah, orang itulah jadi imam. Orang tu nak jadi imam, orang itulah baca ketubah. Lah tu. Tapi tempat kita ni tak ada arah, dia mau latih 3 dah. Dia latih 3 tu imam suku patut khatib suku. Ya kalau setengah-setengah tu dia tak ada dah, sebab imam tu ialah khatib. Sebab dalam kitab dia panggil ketika khatib baca ketubah, ketika imam baca ketubah dia sebutlah tu. Cuma lahir sifat khatib ketika duk baca khutbah dia panggil khatib. Dia mari sifat khutbah. Seorang imam hak jadi latih rasmi jadi imam. Hengok-hengok imam kalau tempat negara Islam dia tak imam tu 2, 3, 4 dah. Imam pertama, imam kedua kalau sana dia panggil imam muda. Ni imam tua. Dia letak 2, imam muda, imam tua. Sebab apa? Sebab manusia ni ada uzur. Ada uzur, ada kesana sini masalah. Ya kena dia tak ada. Mana orang nak jadi? Sebab tu kalau imam sore pun nak pergi ke mana dia kena latih. Ni nak musafir ni 3 hari nak musafir seminggu, demo kena jadi imam semaya. Kalau tidak tak buat gitu, tu imam tak ada baru duduk tolak ai. Orang hak setuju tak naik. Hak orang tak setuju dia angin nak naik. Dia jadi gitu. Jadi berkucarlah weh. Pak tu kena latih. Ni orang imam latih. Orang pun tak kata apa. Sebab tak imam tadi dia nak tinggal ni tak apa dia latih dia ni semaya. Ganti dia. Tak ada apa sebab latihkan imam. Kalau tidak tu weh. Allah berangin. Dia jadi gitu. Punah jalan weh. Ni pakai dari awal. Letak imam 2. Ataupun setengah-setengah besar. Siapa 4 imam. 5 imam. Orang ni imam subuh. Imam subuh dia kat 2 pula. Orang ni tak ada. Dia ni ganti. Orang ni imam zuhur. Orang ni imam asar. Tu dia. Khatib ada. Cuma dia panggil khatib ketika berkhutbah itulah sifat khutbah, sifat dia tu imam tu panggil khatib. Kerana khatib ni mana yang berkhutbah.
Bukan latih khah dah. Yang berkhutbah itulah khatib. Kalau siapa dia pergi baca khutbah, itulah khatib. Tok imam baca khutbah, itulah khatib. Tapi kita ni tak tiga lah tok khatib. Kadang tak biasa baca khutbah hayat apa dah tok khatib. Itu dia. Itulah pada asal kita tu menyebab kita tak faham tu dah itu kan. Itu dia. Lah itulah jadi mana kata al-aula bagi orang nak jadi imam itulah baca khutbah. Hingga-hingganya kita letak 3 pun tak ada jadi apa. Tapi oleh kerana tempat kita sudah jadi kita celak-celak mata dia mau buat lagu tu dah ke dah. Lah tu masalah.